Di bumi Kelantan yang syarat dengan warisan, berdiri sebuah istana yang menyimpan jejak sejarah dan kebijaksanaan bangsa. Istana Jahar menjadi saksi bisu perjalanan masa, adat dan kegemilangan Kesultanan Melayu. Dalam setiap ukiran dan ruangnya, tersemat kisah silam yang terus hidup hingga hari ini. Nama saya Muhammad Nizam, bekerja di museum, khususnya menjadi penjaga di museum adat istiadat ini ataupun lebih popular dengan nama Istana Jahar. Saya bertugas di museum ini dah hampir 30 tahun. Untuk Istana Jahar ni, mungkin pakcik boleh, sebab saya kan sendiri seorang orang luar, bukan orang Padang sini. Saya dari Sabah. Ya. Mungkin saya pun sekarang baru pertama kali datang ke sini. Mungkin pakcik boleh beritahu sejarah sedikit tentang Istana Jahar? Istana Jahar ni dia dibina pada tahun 1837 sehingga 1886 oleh Sultan Muhammad Kedua. Sultan Muhammad Kedua ni membina istana ni adalah bertujuan untuk memberi hadiah kepada cucunda dia, iaitu Long Kundu, setelah bersempena dengan perkahwinan Long Kundu dengan Tengku Putih yang berasal daripada Selatan Thai. Jadi setelah Long Kundu mengambil alih pemerintahan negeri Kelantan dengan memakai gelaran Sultan Muhammad III, dan istana ini, Istana Jahar ini, ataupun dulu sebelum Istana Jahar ini, dia lebih dikenali sebagai Istana Bendahara. Lepas tu ditukar ke nama Istana Jahar bersempena dengan pokok Jahar, di mana di hadapan istana ini ada satu pokok Jahar. Pada banjir besar tahun 1967, sebatang pokok kayu telah hanyut dan lekat dalam kawasan istana ini, dan pokok itu telah tumbuh, dan pokok itu adalah pokok Jahar. Jadi bersempena dengan pokok itu, nama istana ini daripada Istana Bendahara ditukar ke nama Istana Jahar. Jadi istana ini juga semasa pemerintahan Sultan Muhammad III pernah menjadi pusat pentadbiran negeri Kelantan. Dia ada maksud spesifik ke Jahar, atau Jahar tu nama orang ke? Tak, Jahar tu dah nama pokok. Nama pokok tu Jahar. Nama pokok tu adalah pokok Jahar. Nama pokok tu pokok Jahar, tapi kalau di Kelantan ni dia lebih popular dengan panggilan pokok kelek. Pokok kelek. Kelek ni ada di depan ni, pokoknya ada di depan ni. Dan pokok kelek ni ataupun pokok Jahar ni, dia punya daun tu, pucuk dia, daun tu kita boleh buat ulam, boleh masak lemak, kerabu. Bersempena dengan nama pokok lah. Sekarang pokok tu dah masih ada ke? Pokok yang asal tu dah tak ada, cuma kita tanam yang lain lah, tanam pokok yang lain. Okey, kita beralih kepada soalan yang lagi khusus sikit lah untuk Istana Jahar ni. Kalau saya tanya tentang faktor utama yang sebabkan Istana Jahar ni dipilih sebagai satu istana yang penting dalam sejarah Kelantan. Pertama sekalinya, Istana Jahar ini adalah merupakan istana yang kedua paling lama di negeri Kelantan. Yang paling lama sekali yang masih ada lagi sekarang ini ialah Istana Balai Besar, masih lagi digunakan menjadi pejabat sultan dan juga menjadi tempat untuk pejabat sultan dan juga majlis-majlis penyampaian pingat, hari keputeraan apa semua masih lagi dibuat di Istana Balai Besar. Dan Istana Jahar ini adalah merupakan istana yang kedua paling lama lah di negeri Kelantan. dan masih lagi mengekalkan ciri-ciri
pembinaan lama, kita tidak pernah mengubah struktur bangunan dan sebagainya, cuma kita hanya membaiki kerosakan saja. Kita tak ubah dia punya struktur bangunan tu, kita tak ubah bagi mengekalkan keaslian bangunan. Jadi untuk boleh menjadi tatapan kepada generasi yang akan datang. Untuk kecil yang mengekalkan seni bina ni kan, adakah itu salah satu keistimewaan bagi Istana Jahan ni, macam istimewa sebab dia mengekalkan pembinaan tu? Ya. Istimewa Istana Jahan tu, Istana Jahan ni adalah kerana kita masih lagi mengekalkan ciri-ciri pembinaan, ciri rumah Kelantan, iaitu dia panggil rumah tiang 12. Jadi kita masih mengekalkan lagi bentuk asal Istana Jahan. Kita tak ubah lah. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Apakah konsep utama yang mungkin boleh diterapkan dalam pembangunan Istana Jahan? Ada apa-apa konsep? Konsep macam mana? Konsep dari seni bina. Macam saya katakan tadi lah, kalau konsep seni bina ni kita perlu kekalkan. Seni bina Istana Jahan ni kita perlu kekalkan. Kita tak boleh nak ubah. Kalau kita ubah, dia akan konsep dia akan lari lah. Kalau tengok Istana Jahan kan, dia ada apa-apa difference ataupun yang berunsurkan dalam pembinaan istana ni, ada apa-apa unsur? Musuh macam yang katakan tadi, musuh Istana Jahan ni adalah rumah Kelantan tiang 12. Dia macam tak ada ambil dari elemen Arab ke? Tak ada. Ini adalah rumah Kelantan. Asli. Rumah Kelantan. Asli rumah Kelantan tiang 12. Okey. Untuk soalan yang lain, apa makna atau simbolik di sebalik ukiran yang kita boleh nampak dalam dia ukiran-ukiran yang ada dalam ni kebanyakannya adalah muka ukiran yang diambil daripada tumbuhan dan juga binatang. Seperti kalau di Bumbung tu kita ada satu ukiran yang dibuat daripada tembaga, iaitu dia panggil sisik naga. Kalau dalam-dalam ni, kalau ukiran-ukiran yang dalam ni daripada tumbuhan dengan awang lara, sulu bayu, macam-macam lagi lah. Kalau ukiran yang ada dalam ni. Tapi kalau di atas bumbung tu dia sisik naga. Dia ada apa-apa maksud simbol dari sebalik pemilihan ukiran sendiri? Macam sisik naga tu, kenapa dia pilih sisik naga? Tu saya tak pasti lah. Saya tak pasti. Tapi itu adalah merupakan satu elemen-elemen yang diterapkan dalam rumah Melayu Kelantan dan juga istana-istana zaman dulu. Kalau bagi Bersih, apakah nilai seni dan warisan paling ketara yang boleh kita nampak dekat Istana Jahan? Nilai seninya adalah pada pembinaan dia, bentuk bangunan, lepas cara dia sambung kayu tu, kita situ dia mempunyai kelainan lah dengan istana-istana yang dengan pembinaan biasa, rumah-rumah biasa. Jadi pasti tahu ke kalau isi istana ni macam mana? Adakah dia lebih luas dari sekarang? Tak. Memang dia macam ni. Kita tak pernah ubah, tak pernah luaskan ataupun sempitkan ke apa semua, tak pernah. Bentuk-bentuk bangunan semua pun memang asal dia macam ni.
Dia ini adalah merupakan istana. Mhm. Di sebelah belakang tadi di balai senjata itu adalah uh, kawasan dapur. Oh. Tempat apa ni, kalau hidang makanan apa semua masuk pun semua belakang. Kalau depan ni adalah merupakan istana, tempat rakyat datang untuk menghadap ke Boroli Tuanku. Sebab tadi kami nampak banyak sangat bilik yang untuk bilik spesifik bilik tu Tu memang- bilik, dulu bilik lah. Tu memang bilik tempat apa ni, tinggal, tempat tinggal Sultan dulu, Raja dulu, masa zaman Sultan Mahmud III. Cuma kali ini kita ubah bilik, daripada bilik tu jadikan tempat untuk mempamerkan apa ni, adat-adat istiadat. Kalau macam bawah ni bilik ni, hujung ni dengan bilik sebelah sini, sini adalah bilik untuk pengawal yang menjaga istana ni. Oh, pengawal pun ada kecil. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya berkaitan dengan fungsi. Apa fungsi utama Istana Johor semasa zaman kegemilangan dia? Fungsi dia merupakan sebagai rumah kediaman dan juga pusat pentadbiran negeri Kelantan pada satu ketika lah, pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud III. Kalau susun atur ruang dalam istana mencerminkan hierarki sosial dan istiadat diraja. Dia istiadat diraja. Okey, kita balik kepada soalan yang seterusnya. Apakah kepentingan mendokumentasikan kesenian pembangunan istana Johor melalui salah pas. Mengapakah Istana Johor wajar dipelihara sebagai warisan seni pimpinan negara? Tadi dah ada persoalan tu dia. Yang tadi tu. Uh, Kenapa Istana Johor ni wajar dipelihara sebagai Wajar warisan? dipelihara untuk menjadi satu artefak untuk generasi akan datang melihat ataupun tengok ini adalah istana ini adalah merupakan seni bina apa ni, orang zaman dulu. Untuk pendapat Cik, bagaimanakah usaha pemeliharaan Istana Johor boleh bantu kekalkan identiti negara Malaysia, budaya Malaysia, Melayu, budaya Melayu? Mengekalkan. Bagaimana? Macam saya kata tadi lah, kita istana ni kita jaga, kita tidak ubah. Struktur bangunan tu kita tak ubah, kita kekalkan. Jadi akan menampakkan identiti negeri Kelantan dengan istana ini yang bercirikan rumah Kelantan. Okey, untuk boleh soalan penutup. Untuk Pakcik, apakah harapan terhadap masa depan pemeliharaan Istana Johor? Harapan saya semoga istana ini dijaga, dikekalkan lagi dengan baiklah, supaya ianya menjadi satu warisan untuk generasi akan datang, untuk datang melihat seni bina ataupun bentuk rumah istana zaman dulu. Ada apa-apa mesej untuk generasi muda untuk kita? Kalau mesej tu tak ada lah, cuma bagi saya kita perlu menjaga dan sayangi. Contohnya seperti Istana Johor ini adalah merupakan satu artefak penting lah. Walaupun dalam segi bentuk rumah bangunan, tapi ia adalah merupakan artefak kerana banyak sejarah yang berlaku di istana ini. Jadi kita kena jaga.